Dah maghrib. Cepat balik. Jom pergi. Upin! Upin! Hei! Tunggu! Mana lari? Ha, cepat. Masuk mandi. Lepas mayang mengaji. Yang Maha Mulia, maka dengan ini saya mengisytiharkan bahawa esok bermulanya Terus puasa. buka TV apa tu? Astro! Ha, bagus. Opa, esok dah mula puasa. Korang berdua pun kena puasa. Puasa? Ipin. Oh, boleh. Oh, puasa tu apa, Opa? Puasa tu, kita tak boleh makan, tak boleh minum dari pagi sampai petang. Faham? Tak boleh makan? Matilah. Alah, tak ada matinya. Kenapa kita kena puasa, Opa? Orang Islam wajib puasa. Tuhan suruh. Supaya kita tahu macam mana rasanya orang yang kelaparan. Tapi, Opa, kita kan kecil lagi. Yelah, kecil-kecil lah kena belajar puasa. Betul. Kau ni. Malam ni tidur awal. Esok pagi kena bangun sahur. Sahur tu apa pula? Sahur tu, pagi-pagi kita bangun. Kita makan, kita minum. Nanti bolehlah tahan puasa. Dah. Habiskan makanan tu cepat. Ipin, bangun sahur. Ish, cepat bangun. Ish, budak-budak ni akan simpang air sekarang. Dah terus, pergi siapkan makanan. Biar Opa uruskan diorang. Upin, Ipin. Meh, bangun. Cepat bangun. Duduk. Nak ayam? Pergi basuh muka dulu. Cepat-cepat. Ish, engkau ni Ros.
Tak baik buat ke adik-adik kau macam tu. Yelah, Opah. Makan kenyang-kenyang tau. Lepas tu kita baca niat. Macam mana nak niat? Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu samadi an adai fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu baru sahur. Belum cerita pasal puasa. Betul. berdua. Betul. Episod 2. Dugaan. Kawan-kawan, nak dengar lagi tak? Nak? Cerita ni pasal hari pertama kita orang puasa. Kak Ros, sarapan tak ada ke? Hai, hari ni kan puasa. Mana ada sarapan? Habis tu, tak boleh makan ke? Yelah, kenalah tunggu waktu berbuka. Tak apalah, kita pergi main dululah. Jangan main kat tengah panas tau. Tahulah Kak, ingat kita orang ni budak kecil ke? Macam-macam.
Sebab kamulah kita kalah. Mana ada? Kamulah bersangat. Kita menang. Yeay! Penatnya. Hauslah pula. Sebab korang menang, mari saya belanja korang minum. Baik, bos. Kamu berdua kan? Puasa. Puasa. Alah, tak apa. Orang tak tahu. Betul. Tak boleh. Lu punya Tuhan tahu. Nanti ya, lu punya Tuhan malah. Mana boleh main-main. Banyak betul. Betul. Lu kena puasa sampai habis. Yalah. Memang betul. Kita semua baliklah. Jangan lupa, besok main lagi. Okey. Bye-bye. Jom, Meme. Kesian Aju kan? Kak Ros, dah boleh makan ke? Belum. Lama lagi. Habis tu Kak, nak buat apa lagi? Dah lapar ni. Haus. Akak ada beli buku baru. Ada atas meja tu. Buku baru? Ayam. Ayam? Wah, sedapnya ayam goreng. Aku cek dulu. Mana Haji? Haji ke India lah. Wah. JUS. Jus oren. Aku punya. Apa tu? Aku nak tengok. Tak boleh. Kita buka betul lah. Alah, kau dah dapat ayam goreng. Dah lah. Tepi, ni aku punya. Mana ada? Aku dapat dulu. Aku punya. Ipin! Jangan gaduh! Tamatlah kau ni. Semua kau nak. Dah tidur dah. Tadi bising. Aman sikit dunia. Lama tau nak tunggu waktu berbuka. Letih sampai tertidur. Betul.
berdua. Betul. Episod 3. Nikmat. Nak tahu apa jadi seterusnya? Nak. Apa jadi ya? Kan masih tukar kecilkan aku. Betul. Sedapnya bau. Upin, bangun. Cepat bangun. Banyaknya makanan. Sedapnya. Opa, dah boleh makan ke, Opa? Boleh ke? Hei, jangan sentuh. Tak boleh lagi. Kita kena tunggu maghrib. Sekarang pergi mandi dulu. Alah, bila nak makan ni? Laparnya. Entahlah, tersiksa perut kita kan, Upin kan? Mandi tu jangan minum air. Alah, Kak Rosni. Semuanya tak boleh. Macam tahu-tahu je. Nak minum sikit je. Hei, korang tengok apa tu? Ni tengah tunggu azan maghrib. Tak pernah pun korang tunggu azan? Alah, Kak ni. Bising Macam nak tak tahu. Dah. Jom. Dah nak buka dah ni. Nyam. Nah. Banyaknya kau punya. Laparlah. Dah boleh buka dah. Yeay, dah boleh makan. Nanti. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pendeknya. Ini doa orang lapar. Baca betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ipin, minum air dulu. Makan kurma ni. Nanti dia nanti. Alah, Kak, apa lagi? Alah, Kak. Dah. Ish, Ros. Suka mengacau adik kau. Nah. Akak bagi lagi satu. Makan pelan-pelan tau. Jangan gelojoh. Sedapnya makan. Leganya dah habis puasa. Esok kena puasa lagi. Bukan 1 hari je ke? Bukan sayang. 1 bulan. Kalau macam ni, matilah. Opah nak siap sekarang. Nak ke surau sembahyang terawih. Nak ikut? Pergi siap cepat. Dah tidur. Kesian cucu-cucu aku. Keletihan. Baru 1 hari berpuasa. Tak apa. Opah pergilah. Biar harus jaga diorang. Yelah.
Opa pergi dulu ya. Baik, Opah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak betul kita orang makan malam tu. Sedap. Kan Ipin? Sedap. Itu baru hari pertama kita orang puasa. berdua. Betul. Episod 4. Tarawih. Lepas berbuka hari pertama tu, kita orang tertidur. Tak pergi surau pula tu. Ish. Tapi hari kedua, kita orang tertidur juga. Ish, kau ni jangan nak bagi tahu. Esoknya kita pergi kan Ipin kan? Betul. Mana kau ni lambatnya? Kak Ros, cepatlah. Kita orang nak pergi sembahyang tawarikh je ni. Kejap. Oh loh, bersolidlah tu. Betul. Apa? Sembahyang tawarikh ni apa? Ish, terawih. Sembahyang terawih ni ada bulan puasa aja. Siapa rajin buat, banyak pahala puasa dia. Faham? Oh, macam tu. Lawalah, Kak. Lawalah. Macam Tuan Puteri Kayangan. Ish. Lari, Tuan Puteri marah. Kamu berdua jangan buat bising masa di surau nanti. Ya? Baik, Opa. Kalau korang bising, jaga korang. Jom. Dah nak masuk waktu ni. Alah. Wah, ramai orang. Ipin! Hai! Sini. Fizi dengan Lisan pun ada. 1, 2, 3,
banyaknya duit. Kayalah kau. Ha, itulah. Aku satu hari puasa dapat RM1. Apa sah kita tak dapat, Penipin? Alah, dah lah kita puasa penuh. Korang puasa penuh? Aku puasa setengah hari je. Best dapat makan. Boleh ke macam tu? Dah lah. Jom kita main. Okey, kita lilat dulu. Like tali, like tali, Jadi balik. Mana boleh macam ni? Kau kena kasih aku lari dululah. Dah lah lari lembab. Kejaplah. Lama lagi, Kupin. Shh, masa sembahyang, mana boleh cakap? Atuk ni tak sembahyang ke? Alah, sembahyang sunat aja. Habis orang lain sembahyang? Ayo, dosa. Ish, budak-budak ni. Dah. Jangan kacau. Pergi main tempat lain. Nak main. Tak payah. Oi, kau dah tak nak main ke? Aku main seorang-seorang lah. Bosanlah main ni. Asyik aku je yang jadi. Penatlah macam ni. Habis tu, kita nak main apa? Kita main... Ya Allah. Giliran aku. Lepas tu aku pula. Teruk, kita orang kena hentam dengan Kak Arus malam tu. Teruk. Lepas malam tu, kita orang dah tak main dah. Kita orang sembahyang betul-betul. Betul.
berdua. Betul. Episod 5. Esok Raya. Mula-mula memanglah susah. Tapi tiba-tiba je dah nak raya. Kejap je puasa. Apa? Kawan Upin kan, dia puasa 1 hari dapat RM1. Jadi kan Opa? Faham-fahamlah Opa. Tapi... Ya. Apa? Ada kawan Upin kan Opa? Dia kan puasa setengah hari je. Boleh ke Opa? Memang boleh. Tapi budak baik kena puasa penuh. Kan lagi bagus, dapat banyak pahala. Boleh masuk syurga, kan? Oh, kita ni budak baik lah Opa. Iyalah, cucu-cucu Opa memang baik. Jadi, kenalah puasa ikhlas. Jangan puasa untuk duit. Kau ni, alamak, silap. Opa, esok mungkin raya. Ya ke? Kalau begitu, Opa rasa elok kita mula masak ketupat sekarang. Jom. Kak, esok raya. Akak nak masak apa nanti? Nak ayam goreng. Rendang, nak ayam rendang. Korang nak makan ayam? Pergilah tangkap. No problem. Korang buat apa tu? Kita orang tengah cari... tak puasa. Aku puasa setengah hari je. Eleh, Opa aku kata puasa macam korang ni tak dapat pahala. Betul tu, betul? Dapat pahala? Untuk apa? Untuk masuk syurga lah. Itu pun tak tahu. Kau lah habiskan. Tak nak. Aku puasa. Aku nak masuk syurga juga. Mulai esok, aku nak puasa penuh. Tapi esok mungkin raya. Dah lambat dah. Kesian. Fizi, tunggu. Kenapa? Tak ada apa-apa. Kita orang nak tangkap ayam. Oh, kalau saya tolong tangkap, besok boleh makan banyak-banyak kah? Boleh. Okey. Ini lampu. Tak mau kah? Tak boleh. La 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 la. Harum wangi, cantik berseri. Hari ni aku nak makan kari. Ayah! Budak-budak ni tak kuasa aku. Woi! Pasang lampu, woi! Hui, cahayalah! Kamu tak apa-apa? Opa! Cepat tangkap dia, Opa! Cepat tangkap! Apa pasal korang kejar ayam ni?
Lah, Opa dah beli dah. Ini ayam siapa? Ayam akulah. Alah, mana kau pergi Lembu? Kak Petang tu, kita orang geram dengan Kak Ros. Geram. Tapi malam tu, Kak Ros kata esok dah raya. Kita orang seronok sangat. Seronok sangat. Puasa. Hui, banyaklah pahala mak dengan abah. Kalau macam tu, mestilah diorang dapat masuk syurga kan, Opa? Iyalah tu, Cu. Betul. Macam itulah pagi raya kita orang. Seronok. Dapat baju baru. Lepas tu, kita orang pergi sembahyang raya. Habis sembahyang, kita orang pergi kubur. Balik rumah je, kita orang dapat duit raya. Besar. Warna biru. Kan, Ipin kan? Betul. Suka tak cerita kita orang? Nak dengar lagi? Suka. Tapi tak mau dengar lagi. Yelah, sudah lapar ni. Boleh makan sekarang kah? Nanti. Kak Ros belum panggil lagi. Betul. Duduk. Ayuh, pasal dia. Fizi, kau dapat banyak duit raya tak? Mana duit korang? Belanjalah saya nanti. Tak boleh. Aku nak beli robot. Kedekutlah kamu ni. Tak apa, Raju. Nanti aku belanja. Upin, Ipin. Ajak kawan-kawan tu makan. Ayam. Jom. Aku belanja sekarang. Dah, belanjalah konon. Tipu aja. Duduk. Makanlah kenyang-kenyang. Bin, ambil ketupat tu. Sedap ni. Saya nak lagi satu. Jeng.
Lepas ni kita beraya ke rumah Pak Mail dengan Tok Dalang nak tak? Nak. Tapi kan, tahun lepas Pak Mail bagi 2 sen je. Penat je datang beraya. Alah, Tok Dalang tu. Lagi. Tak nak buka pintu. Ish, kedekutnya. Yalah, banyak bahit. Ish. Budak-budak tak baik cakap macam tu. Kita pergi beraya untuk bersalam, minta maaf, bukan untuk duit. Tapi kalau kita dapat duit, alhamdulillah. Korang semua yang ada buat dosa dengan siapa-siapa, baik pergi minta maaf. Opa, kita orang nak pergi dah. Nak salam? Terima kasih, Opa. Terima kasih, Opa. Opa nampak cantik hari ni. Nampak berseri-seri. Terima kasih, Opa. Selamat Hari Raya. Aku dapat duit. Tahun depan, rajin-rajinlah puasa lagi. Ya? Yelah, Opa. Fizi janji nak puasa penuh tahun depan. Ihsan pun. Ihsan nak duit raya. Tunjuklah. Kau dapat berapa ringgit? Upin, Ipin. Puasa tak mati kan? Betul-betul. Tak mati pun. Opa, kita orang seronok dapat puasa penuh. Baru best raya. Fizi, Sen. Kalau tahun depan tak puasa penuh, nanti tak boleh raya. Jomlah, kita pergi beraya, jom. Kita pergi minta maaf kat semua orang. Betul. Jom. Abang Salih. Nak salam? Tak kuasa aku. Alah, Abang Salih. Nak salam. Bolehlah, Abang Saleh. Hari ni kan hari raya. Yelah. Jangan buat lagi. Kami nak minta maaf. Minta maaf tu. Kami janji tak buat lagi.